Hello geng, apa khabar? Ini adalah pameran TADM lah kali ke tahun 2026 macam tu lah. 2 tahun lepas tak ada sebab ada kemalangan helikopter. Jadi nak datang sini lebih baik anda parking kereta kat luar atau motor, anda naik bas. Okay guys, ini adalah anda biasa lihat lah, perlu pandu exocet. Inilah tempat dia punya simpan. Tiap-tiap tahun Merdeka dia orang akan hantar benda ni lah pergi KL. Okey, jom kita tengok lagi apa ada. Ini Pak ABX8. Saya rasa dah lama dah benda ni, dah dekat 10 tahun macam tu lah. Selain tu kita juga boleh teh hangat MLRS Astros. Hari ni saya datang hari Jumaat sebab saya tak nak jam hari Sabtu Ahad. Jadi bila datang hari ni tak ramai orang sangat. Kalau datang hari Sabtu atau Ahad, anda tak dapat bergerak pun. Macam ni lah pameran. Ini Auto Melara guys. Itali. Dah lama benda ni. Saya tak nampak lagi yang baru. Mungkin dia orang simpan kot dalam kapal. Okey guys, ini adalah kenderaan pegawai-pegawai ATM lah yang menggantikan Land Rover. Kenderaan ni dia special sikit sebab dia dalam ni semua ada. Radar apa ada. Okey guys, ini adalah pejabat UDM lah punya ni office. Selain itu TLM juga ada bomber lah, bomber. Ini bomber lori baru ni. Saya tak pastilah, tapi saya tengok kat sini dia punya lori. Man. Tempat lain saya tengok Scania. Inilah saya cakap. Okey geng, sekejap lagi kita pergi tengok pertunjukan. Okey, jumpa lagi, bye.